Okey. Sekarang kita dekat range Mentaga untuk kejohanan memanah 3D Borok Archery. Pendaftaran. Okey, dah. Pembahagian kumpulan. Okey, hari ni Abang Syekh main 3 kategori. Kategori Bebo, Veteran dan juga Open Tradisional. 24. Abang Manya belakang. 24. 25. Bila abang semua dah dapat, orang langkah sudah rimak. Okey, pemanah-pemanah sekarang ni, ni section 1 bersedia yang ni. Bersedia. AM yang pertama, alhamdulillah, pada checkpoint yang keempat, alhamdulillah, ke semua hero Abang Syekh, Bebo, Veteran, Tradisional dan juga Open Tradisional semua masuk, alhamdulillah yang ni. Target fobia sikit yang ni biasa. Kecil je. Okey. Itu. Kontak banyak kali sangat. Haha. Kalau Seri Kandi boleh masuk dia masuk. Ha. Takkan lagi. Sama daun. Dua ustaz tu. Ayo. Orang tamak selalu menang. Orang tamak selalu menang. Ustaz nak skirt ada tu, Ali pakai satu ada tak ada pilih. Tiga boleh. Okey, tradisional. Memang tradisional. Betul lah, tradisional warna pink. Pink ni 10 itu 8. 8. Jangan 10 dulu. 10, 8, 10, 8, 5. 10, 8, 5. Jauh. Abang Ojek sekarang ni sedang mendahului. Ya. Dah. Kira duit. Duit masuk. Okey. Selamat. 8 dah kita masuk hutang di sana. Saya tengah pakai alat-alat. Alat-alat. Dalam sana seekor serigala putih sedang memandang ke masa hadapan dia sebelum ditembak oleh Said. Bulat air tak nampak kat dalam mana bulat air dia. Kat bau. Biasa bau. Tapi itulah bau tutup mana kat buntut pun ada. Memang dia buat susah. Tak boleh tengok kan. Syarat ustaz baca. Tu tak baca tu. Tapi biasa tak boleh lah. Bukan situ, depan lagi. Tapi depan kalau salah kena tu. Tahu pun tak. Abang tinggikan lagi. Kenapa? Wah, jangan. Betul kat atas bang. Betul kat atas. Saya yang saya tuju tu betul. Alhamdulillah. Saya mencuba-cuba. Mana tapi Okey, saya CP9. CP ni semua dalam hutang dah. Okay. 8. 5, 8, 5. 5. 5, 8, 5 yang bertanda. Okey, Bebo. Bebo yang Mana mana? purple? Tu dalam tu. Oh ni 10. 10, 10, 5, 5. 5. Okay, shoot cepat. Bebor. Binatangnya kinze hitam, kinze putih.
Tawakal. Bukan pinzir. Fork. Allah. Oh, dah dengan batu. Batu dah dengan batu, je bentuk batu. Orang tembak. Oh, askar sini Jadi bunyi lah tembakan kan, diorang latihan. Baik, bull eyes. Dia kena apa cover. Tadi tu kena batu dah kan. Tengah tunggu Dr. Akram. Itulah kena tanya dia tu. Kena tanya direct tu. Tanya direct sebab dia pun tengah sibuk uruskan. Cek dulu. Ha. Antara celah-celah pokok tu. Dia memang syarat celah pokok tembak Mana adik tembak? Yang tembak pokok depan ni sini. Okey, ni boleh nampak. 55. Oh, tak kena Ha. Oh, dia langgar juga 855. 5 boleh cabut dulu. Cabut dulu. Apa yang dipikir? Panas. Fikir sebab apa tadi 2 mis tu salah baca. Allah. Jangan baca. Dia baca jarak betul. Kira. Mari bang. Alhamdulillah sini tak miss. Abah Syekh tak miss. Aero apa? Untuk tradisional tak miss, untuk bebo pun tak miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Alah, Oh. release tak betul. Hari tu. Release tak betul. Alhamdulillah bila ada tank ni dia apa homom-homom ni lepas ni dia keluar cantik. Semua masuk alhamdulillah. Jauh dah tampal. Ustaz Syekh Saya yang jauh dulu yang jauh tu. Ini berapa? Jauh sikit dalam. Tak apa. Don't worry ni. Ini memang Suasana hutan, manusia dalam hutan. Kang Tokek Patim, Abang A. Alright. Ustaz Syekh bertanda. Petanda dulu. Tukang baiki. So, baik ada. Maintenance kali kedua dah ni. Oh, kena. Hujan tadi Sentuh kaki sini adik. Jadi kena halau. Roller snake. Sini kena pakai roller snake. Batu. Batu. Ha. Batu bang. Batu juga yang Oh. kena. Punya besar tu. Batu juga yang kena. Apa gitu ni? Checkpoint yang suka kena Pokok ni. ni. Boleh kena pokok ni. Alhamdulillah. Dah tahu perangai Eru banyak ke kiri. Roller lagi. Abang Ujay. Yang mis boleh cabut. Satu je, 1, 2 dia orang. Masalah bebo ni, miss. Betul lah. Janganlah abang katakan nak kuah tadi. Aduh. Gila mis dah tu kan nak menang tu. Okay, ompa field archery. Apa tanda Ni saya tengok. Ni kat. Ngak. Ni. Okey, jangan tarik. Kita nak pakai take down. Memang take down dia punya risiko tinggi kecuali kita dapat je simpai tebal. Oh, betul lah situ. Betul lah. Ya, punya bebo lagi. Checkpoint katak. Tak nampak di bawah. Oh tu dekat-dekat. Sana ada tadi. Kenapa abang buat sini? Abang selalu langgar. Miss. Saya ni lah. Ambil daripada dekat pada jauh. Aduh. Jauh ni. Pak jauh. Mana 2 batang ah? 2 batang, satu yang tanda, satu tak. 2 batang terus. Kamu
Dah habis kan? Adik. Makin jauh. Okey, kita satu lagi. 8 dah masuk semua. Ni yang ke-9. Ceritanya ada tahun. Okey, miss. Miss. Tadi dah banyak-banyak. Ni miss yang last. Checkpoint 24 dah. Baik. Sebanyak lagi dalam 10. Alhamdulillah sini safe semua. Alhamdulillah. Ada yang masuk tank juga tu. Okey. Ni saya cabut. Mana yang tu yang Tapi tak nak lah, takut lah. Boleh cabut. Tak ada masalah. Saya tak salahkan orang pun. Checkpoint 25 wajib guna aero ni lagi. Bow yang disediakan. Kadang-kadang manusia diciptakan kreatif. Kreatif. Sebab saya nak cuba hidup nomad. Jadi saya jumpa aero ni. Wow, sampai. Tangan sakit. Yang paling jauh 3 pancang. Beruang. Awak nampak macam 8 bilang ni. Tegang punya. 888. Tegang. Ha, video. Okey, ni checkpoint paling jauh 40 meter. Kita orang tak berlatih 40 meter pun tapi Alhamdulillah. Aero masuk. Cover dah balik tu. Satu cover. gimana? Oh, bawah. Hampir-hampir. Ni orang tercanggah ni. Cik baik. Datuk kepada Ustaz Syekh Hasan dari KMP Gajah. Terima kasih. Kepada sembilan, datuk kepada Abang Pakir di tepi Azri. Kita dah. Kepada Ustaz Syekh Hasan dari KMP Gajah. Sedia Johan Bebu. Ustaz Syekh dari KMP Gajah. Banyak yang minta dia. Terima kasih.